Dia beli emas 1 juta tu, wayang je. Berapa? Nak tengok apa lagi? Yang besar kan? Okay, kita tengok yang ni. Gitu. Oh, cantik je yang ni besar. Sebab kita tak biasa pakai barang kecil. Kita biasa pakai barang-barang besar je. Gitu. Oh, cantiknya. Sukalah tu. Suka. Kita tengok cantik. Wayang je. Pi kedai emas, hello. Syed boleh tak? Mai buat apa? Review dekat kedai emas kami. Dia pun ambil kesempatan lah record video apa semua. Untungnya bini Syed ni dapat emas 1 juta. Masuk Metro. Masuk mana lagi? Media mana lagi? Media ni semua masuk. Review je ke? Review je. Yang tahu je tahu. Kalau betul hampa buat podcast. Hampa buat podcast lah. Depan-depan tengok yang beg yang terkini tu kan. Beg tu kan. Tak tahu lah. Hampa ni lah. Ambil lah beg dia tu. Cek depan-depan macam